وأن تصدقوا خير لكم. حرف خاء. حرف خاء tu kalimah khairul lakum. Jangan khai tu nipis. Kakak kena buka lagi rahang untuk membantu menyebut huruf kha yang tebal kan. Kakak tengok mulut saya. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Macam mana kakak sebut kun? Ku kan mulut kakak muncung kan ku. Sama juga kakak sebut mim kan. Tum. Ta mim dhammas kun. Tum. Kuntum ta'lamun. Sebab masa kakak sebut ta'lamun. Okey. Kan? Jadi bila sebut kuntum, tum tu. Cuba tengok. In kuntum. In kuntum ta'lamun. Jadi puncanya apa? Apa? Rasa-rasa puncanya apa? Muncungan tu. Kan, sebab saya perhati tadi, mula saya tak perhati, saya dengar je bunyi in kuntum. Okey, tolong dengar betul-betul apa yang saya sebut ni ya. Tadi kakak buat in ku, masa sebut ku tu cantik dah bulatan mulut tu. In kun sampai kat tum, kakak tak buat betul-betul muncungan. Kakak buat macam ni. In kuntum tum. Jadi tak ada muncungan yang sebenar, tak ada muncungan yang sungguh-sungguh. Dia menyebabkan bunyi tum itu kepada tum. Kan? In kuntum ta'lamun. Macam mana saya recognize? Sebut ta'lamun. Buat mulut akak muncung elok. Okey, cuba lagi sekali ayat ni. Teruskan. Wattaqu yawma. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Masya Allah, la quwwata illa billah.